Mainnya sam ni kedebah ya. Ni kedebah. Tap screen. Kami ini atas tuh, nangga atas tuh, pusing tangki ya. Naik lagi atas. Kita tengok di atas tuh apa yang ada di atas, geng. Kan macam ada bunyi oh. Di atas tuh bunyinya. Bunyi macam di atas tuh ya, geng. Sam ada lebah nun. Ini ada lebah nun ya. Sam ada lebah nun. Hanya lampu ya. Terasa kami makan lampu hijau-hijau okey lah. Tapi lampu hijau kami tu saya nampak jauh lah. Yang dekat-dekat okey. Thank you yang ada, geng. Kuat angin atas tu. Pendak dia tulis tidak tu. Oh. Itu menangga. Ibu nak ano oh mereka hati nak tulis ya, rindu hati nak tulis macam yang ada sada kerja lah teh, tulis benda macamnya. Tapi kami buka lampu sikit supaya kita orang dapat nangga jauh-jauh. Macam ni lampu tu bagus. Oh iyalah tu Puspakom baru, Puspakom baru. Sebab situ ada pernah berlaku kes kematian lah, situ bunuh diri. Pernah ada kes bunuh diri tempat tu, tangki air tu. Sebabnya yang utik. Nasib ada penghadang tu, geng. Masih penghadang tu. Kira bani lah sikit naik. Mun si ada penghadang tu, siapa nak bani, geng? Macam tu je. Ya ada penghadang besi tu okey lah. Dalam bulan tu baru sekali kami datang situ. Sekali hari bulan lepas, bulan 4. Kecak juga view dari situ, geng, dari atas tu, geng. Itunya ada sikit bangunan situ. Tapi ada orang jaga, geng, kosong je. Situ bangunan apa nak dipolas ya? Ya rasanya rumah orang. Ada lampu je tangga sini, geng. Mulek memanjang apa nak di tangga kita orang. Menyelek sekejap okey lagi. Tepo. Wih, nang terasa, geng, di atas tu. Lain orangnya di atas tu.
Lag lagi kah? Janganlah lag. Janganlah lag, aduh. Yan si best na lag ka. Okey, sekejap nya lag sirahal. Jangan lag memanjang. Kacak views tu geng. Ito nang jembatan Kesumahan. Itu ada rumah, perumahan sebelahnya, kilang-kilang juga ada. Itu ada las rumah di Jongnung. Alamak. Kan, Jok. Patutnya tempat tinggi, lainnya kuat. Kena situ lain tempat tinggi, lainnya sudah ish. Geng. Ada plek geng situ geng. Ada bau mengikut geng. Bau busuk geng, bau busuk. Bau bangkai. Namanya dari atas geng. Si maunya dari atas geng. Nak muncul dekat depan aku. Jangan muncul belakang, jangan muncul di atas. Jangan si nampak. Nak muncul depan-depan. Biar semua orang nangga. Depan-depan macam tu. Biar semua orang nangga kita. Apa bunyi kita ketuk besi ya? Kena beg aku. Besi tu aku berpusing nak kena beg aku. Masih ada orang ketuk. Kami pun beg. Takutnya bertenggek di atas ya. Ni kita berpusing tu. Ni tahu ada sebelah tu. Diam-diam tak kita. Diam-diam nanganya. Ush. Ada bunyi besi kena beg kami ya. Ini slow nang gas tu. Ini tahunya ada bagian tu. Ini duduk dekat besi ke. Kita panas di atas tu geng. Macam di belakang asal lain-lain tu. Tempat macam tu sinya mau main cak-cak. Dia menyorok terus, dia si mau nunjuk. Ya di atas ya. Tak risaunya di atas nunjuk cak-cak. Kita nampak. Kami pun mulu rumah meremang lagi. Meremang kami mulu rumah. Dah hampir habis pusing dah. Dah hampir habis pusing kita situ ini. Dah habis pusinganku guys dekat atas tangki tu. Sangat tinggi rasa tangki tu geng. Rasa terlalu tinggi.
lain orang atas tu, geng. Asalnya main atas tu, ya semacam main di atas tu, geng. Cak, bah, itu banyak nyengok lagi sial, kejut tu. Panas na bang, panas. Patutnya di atas tu sejuk, bah di luar bah. Patutnya bangin. Ada uji nyalinya rasanya. Sahabat kita Nunnya di Bandung. Rasanya ada uji nyali ya. Sini bunyinya. Di atas kah di bawah bunyinya? Ke lebah nah. Tinggi juga, tinggi pergi. Enggak muka orang ya, ganas dah muka ya. Kita muka ni ada juga muka tu, dengan apa teh? Sudah Doraemon ya. Di bawah bunyi bang, di bawah. Mau bunyi di bawah ni oleh sam. Yang di atas sebenarnya. Jangan fokus lukisan sikit ya. Ya pelik lah lukisan sikitnya. Kau nanggar lah juga. Tok lagi okey tok lukisan tok nama lah apa lah. Lukisan kita tu ada lagi di bawah nun pelik lukisan. Kata-kata hari ini. Di atas ni kita ada begini. Kami kira nak uji nyali di atas pasang CCTV, tapi takut juga. Bukan takut apa. Tinggi bah atas ya. Kita nak rasuk lah percuma lah kita ampun dembaknya terjun. Kan naknya kita tu geng. Kita dirasuk ni kita dembaknya terjun.